Minggu ni kita ada iftar perdana di Holiday Villa Doha. Menyambut saudara di sini untuk forest sehingga pukul 10 malam. Malam ni kita meraihkan Hari Garanggau untuk kanak-kanak Malaysia di Qatar. Itu dia Majlis Garanggau di Qatar. Kalau panjang tak lagi. MK akan masuk untuk anda mendapat pulsa Garanggau dan juga duit hari raya. Salam. Sofia Zahira so tahniah adik menang best dress pada malam ni. Adik Ismail, Ahmad Ismail. Saya dari Sarawak. My name is Ra'ad, Ismi Ra'ad. Mama, salam sekali lagi. Selamat Hari Raya. Yang dari kami semua. Okey. Dan batin. Sound check 1 2 3. Okey, testing, alright. Ahad tengok kamera Ahad. Okey, ready eh? Okey. Okey. Alright, okey, sedia okey. Okey, Terima kasih kepada keluarga MAQ yang hadir pada iftar perdana 2025 pada tahun ini. bagi pihak Kedutaan Besar Malaysia di Doha dan juga ahli keluarga ingin mengucapkan tahniah kepada pihak MAQ kerana telah berjaya menganjurkan majlis buka puasa pada hari ini yang telah dihadiri oleh berbagai kaum dan juga rakyat Malaysia yang berada di Doha. Jelasnya majlis ini sangat meriah dan berjaya merapatkan lagi hubungan antara kita dalam sama-sama kita meraihkan bulan Ramadan yang mulia ini.